Sarah. Kami akan mengajarkan cara membuat design skate dispenser. Kami sedang menyediakan kotak dengan botol manual untuk membina proses pertama redesign skate dispenser. Proses kedua, kami akan mengukur mengikut lakaran yang telah dibuat. Today, we're going to talk about water dispenser principles. The first is air pressure and the second is gravity. Dan saya akan memberitahu tentang kegunaan penapis air. Kegunaan penapis air ialah menjimatkan kos, memudahkan urusan dan menjaga alam sekitar. Proses keempat, saya akan membuat bahagian-bahagian water dispenser mengikut lakaran di aplikasi Tinkercad. Setelah siap, saya akan membuat cetakan di 3D printer. Mari ikut saya. Ini ialah contoh prototipe yang sudah siap dibina. This is the prototype of the water dispenser that has been built. Thank you.